Ada yang tanya saya ada cawangan dekat Penang atau tidak. Tuan-tuan, jawapannya masih belum, tuan-tuan. Setakat ini kita hanya ada di Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu, Sabah untuk membuka satu cawangan. Perbelanjaan ratusan ribu diperlukan, tuan-tuan, dan kami tidak semampu itu, dan doakan kami mampu membuka di Pulau Pinang dan negeri-negeri lain juga, sebab kadang-kadang saya kesian orang sampai datang daripada Penang, daripada Kedah, daripada Kanga, daripada Perlis, daripada Johor Bahru untuk ke pejabat kami di Mailun, Kuala Lumpur. Tuan-tuan, saya mengharapkan juga doa anda supaya saya mampu membuka dekat setiap negeri supaya rakyat Malaysia anda semua lebih mudah untuk akses bantuan konsultasi kewangan. Kita tahu ramai yang menjadi mangsa penipuan, mangsa along, dan Mailun adalah syarikat yang memberi konsultasi kewangan berdasarkan kepada laporan pelapor kredit anda, dan kami juga akan membantu anda memberi konsultasi dan mendapatkan dana ataupun membuat penyusunan semula komitmen anda. Dan di MyLoan, cara kami bantu rakyat Malaysia senang saja. Kami hanya minta anda mendapatkan laporan pelapor kredit, Sikrisitos Experience PK dan Angkasa yang mana yang anda perlukan, dan membayar RM50 saja untuk dapatkan semua laporan pelapor kredit yang anda perlukan, dan kami akan bantu anda memberi konsultasi ataupun mendapatkan dana ataupun untuk anda membuat penyusunan semula komitmen anda untuk anda jimatkan poket anda. Dan kami juga telah melancarkan mypocket.my untuk membantu anda mendapatkan keboleh pinjaman anda di atas talian. Layari www.mypoket.my dan masukkan info pendapatan dan info komitmen bulanan anda. Anda akan terus mendapat keboleh pinjaman anda untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.